Ada 3 alasan kenapa owner Alphard rasa kereta ni selamat. Tapi alasan nombor 3, ramai tak sangka. Alphard AGS 30 ni kadang tu alam pun tak ada. Tapi owner selalu positive thinking. Yakin kereta ni takkan kena curi. Alasan 1, terlalu yakin. Bila rasa terlalu yakin, kita rasa tak perlu buat apa-apa. Sedangkan kecurian tak pilih mindset. Alasan nombor 2, percaya pada alam standard. Ada yang kata, tak apa, ada alam standard. Tapi bila pencuri guna kena jammer, alam standard tu terus boleh jadi senyap. Alasan ketiga, kereta jarang guna. Kereta hujung minggu jarang guna. Hakikatnya, kereta yang sunyi dan rutin tetap lebih mudah diperhatikan. Dalam kes kecurian, beberapa minit pertama tentukan segalanya. Jangan tunggu nasib baik, bersedia sebelum ia jadi pengalaman. Alphard AGS 30 memang kereta yang bagus dan premium. Tapi keselamatan tak datang daripada keyakinan semata-mata. Silap kecil seperti terlalu yakin, terlalu percaya alam atau fikir jarang guna itu selamat boleh jadi ruang kepada risiko. Kereta mahal tak bermaksud selamat. Keselamatan bukan nasib. Ia persediaan sebelum kejadian berlaku. Walau apa pun alasan anda, sistem keselamatan yang baik sepatutnya berfungsi walaupun anda tak berada di situ. Itulah peranan sistem GPS Easy Track untuk memantau dan memberi amaran lebih awal supaya owner boleh bertindak sebelum semuanya terlambat. Dan jika anda rasa video ini bermanfaat, silalah like, follow, komen dan share video ini.